Ramai ibu bapa yang sangka simpanan anak boleh dicampur sekali dengan akaun mereka. Tapi sebenarnya satu kesilapan besar. Ibu ayah, tengok video ini sampai habis, share dan share sebelum ianya hilang. Pertama, duit anak mudah terpakai bila campur dengan duit kita sendiri. Bila kita tak sedar, duit anak pun lesap untuk belanja harian. Yang kedua, tiada rekod yang jelas. Kita tak tahu berapa sebenar yang anak kita ada, berapa yang kita simpan sebab bercampur dalam satu akaun yang sama. Yang ketiga, risiko kecemasan. Kalau berlaku musibah pada ibu bapa, contoh hutang atau perubatan duit, anak buat save boleh diteruskan. Yang keempat, anak tak belajar urus duit. Simpanan yang asing boleh jadi alat pendidikan kewangan untuk anak sejak kecil lagi. Jadi, asingkan simpanan anak-anak dari sekarang. Salah satu cara yang paling selamat, simpan dalam bentuk emas. Nilainya kekal dan tak terakis oleh inflasi. Klik link di bio untuk saya bantu tumpuan sebaiknya.